Assalamualaikum guys. So, welcome back to Uncle dan Mochi Moche! Channel. Okay, so Wow! okay, so pada konten kali ni kita orang dah masuk dekat dalam Brawl Heaven dan kita orang akan menyaga guys. Tapi masalahnya kat sini kita orang dapat server orang luar lah. Kita tengok dulu macam mana. Tapi sekarang ni adalah geng-geng yang lain ni tak tahu apa yang dia buat. Tapi customer tak sampai lagi. Oi, dari customer. Hello. Hello, welcome. Tapi kan Mochi, baju kita ni baju macam gini. Patutnya kita macam baju smart-smart sikit kan. Okay, kita tukar baju. Tukar baju. Dah ramai lah orang datang. Ya, ramai dah ni. Come to our cafe. Sekejap. Our first customer. Kita tengok dulu siapa customer kita yang pertama, Mochi. Okay, kita pakai suit. Ada tak suit? Angka ada safe tak? Okay, ada ni. Okay, nice. Baru smart sikit. Kita macam gini. Alright, Uncle ada suit. Hello. Macam tu. Yeah. Welcome to our Come. our Our mini cafe. Uncle and Moche. Come. What do you want? Maksudnya apa? Selamat datang ke kafe kecil kita orang lah. Lepas tu korang nak apa? Have a seat. Please. Have a seat. Okay, have a seat. Okay, duduk. Dia orang tak nak customer. Duduklah. Tolonglah. Okay, Iman duduk man. Iman duduk. Okay, Mochi. Kita dah ada customer pelanggan pertama ni. Dia dah duduk ni. Okay, inilah waktunya. Ada menu apa je? Nak Melayu. Ada menu apa? Menu jangan risau menu macam-macam ada. Okay, Mochi boleh ambil order dia Okay. Kita tengok dulu dia nak order apa. Dia nama dia dekat sini apa? Iman dah tadi. Iman 1094567. Okay, ada aiskrim. Lagi. Lagi apa Mochi? Ada kek. Ada donat. Lagi makanan berat Mochi. Kita bagi dia makanan berat. Nak kek? Okay, dia nak kek. Okay, nak kek. Okay, wait. Okay, kejap ya. Kita buatkan kek. Kita tengok Mochi buatkan kek untuk customer kita guys. Dia seorang je. Kopi. Dia nak kopi Mochi, Okay, Uncle tolong buatkan kopi kejap. Alamak, mana tadi meja kopi apa semua Mochi buat kek. Mochi buat kek sebab sekarang ni nak kena. Tak boleh lah. Sekejap. Mochi buat kek dengan kopi. Kopi. Okay, kopi. Ni kita bagi dia kopi. Okay. Kita ada jug kopi. Okay, lepas tu nanti kita letakkan dia cawan. Okay, macam tu guys. Kita letakkan dia guys. Macam gitu. Okay. Kita bagi dia cawan dulu. Lepas tu kita isikan dia kopi guys. Kita isikan kopi. Itu je. Okay, itu kopi. Itu kopi ya. Nak apa-apa lagi tak? Tambahan menu. Nak apa-apa lagi tak? Kita nak bagi menu-menu yang lain ni. Sebab ada orang yang first lah. Kita layanan special sikit. Mana orang yang lain? Okay, ada second customer. Hello. Come inside. Come here. Okay, dia nak Western. Ada. Kejap ya. Western nak daging ke ayam? Yang ke ada dua lah. Ada customer yang kedua. Baru first ni kita buka guys. Kita tanya dulu customer yang ni. Dia nak apa? Dia nak ayam ke nak daging? Okay, daging. Have a seat. Okay, wait. Okay, kita cakap wait. Okay, mana wait. Okay, sekarang ni dia nak daging guys. Kita ambil dulu daging untuk dia. So kita ambil sini. Kita tengok bahagian makanan lah kan. Bahagian makanan. Okay, yang tadi tu. Alright. Lepas tu kita bagi dia daging. Dia nak daging guys. Kita bagi dia daging. Alright. Ni cik. Okay, ni kopi ya. Itu daging dia. Wow, kita dah ramai ni. Sampai tak cukup tangan yang ke. Okay, tu. Ramai customer kita guys. Tak apa. Ini air percuma air percuma. Ni semua percuma guys sebab kita baru grand opening hari ni. Tapi tak apa. Sekejap.
Dia tenggelam. Okey, itu dah dia punya air dia. Alright. Okey, Mochi, yang lain nak apa tu punya? Okey, selamat menjamu selera ya. Selamat menjamu selera ya. Wah, banyaknya. Makan Tak banyak, sangka, makan banyak tau. Makan banyak tau. Okey. Hello. What do you want Mochi to dah dapat order? duit. Mochi dapat duit ya? Wow, Mochi dapat duit guys. Okey, dia ni apa ni? My Ni first Spiderman. ever Si. gaji. Gila, Mochi dah dapat gaji kan. Maya responsible. Okey Maya, please. Rasanya take a diorang seat. tak dapat tengok kita punya chat. So rasanya kita kena chat dekat RP name tu. Oh yeah. Have a seat. Macam mana nak RP name nak tulis RP name? Okay, have a seat. Mochi dah tulis have a seat. Have a seat. Okay, have a seat. Yeah. What you want to order? Maksudnya apa? Awak nak order makanan What apa? do you Okay, makanan apa yang awak nak? Saya akan jaga kat dapur Padahal kan Mochi sebenarnya dia chef guys. want Tapi dia to sebabkan order? Tapi sebabkan banyak sangat customer ni, jadi kita terpaksa lah. Okey, semuanya sekali. Okey, semua sekali hanya RM berapa ringgit? Dia order daging $5. RM RM20 sahaja. Murah kan? Okey, semua sekali hanya RM20 sahaja. Kita tengok dia bagi duit tak? Okey, kita bagi duit guys. Berapa ringgit kan dia bagi guys? Mana tahu dia bagi kita tips lebih ke apa kan? Oh, jap Mochi. Okey, keep the change je. Wah, banyaknya. Wah, terima kasih. Datang lagi. Tu. Dia nak ice cream. Nak aiskrim. Okey, kita bagi aiskrim. Okey, sabar nak aiskrim Alright, kita ambilkan dia aiskrim. Oh, lupa nak tanya aiskrim apa dia nak Aiskrim perisa apa ya? Aiskrim perisa apa ya? Kita tanya dah. Aiskrim perisa apa dia nak? Tapi dia tak boleh tulis Mochi. Kejap. Dia nak aiskrim perisa apa masalahnya, geng? Kita tak tahu dia nak perisa apa. Rasa kita memang kena tulis dekat papan. Kena sediakan papan lah untuk tu berinteraksi dengan diorang. Betul. Okey, kejap kita buang dulu apa yang patut ni. Kita buang. Okey, kita buang dulu. Kita add friend. Alamak. Okey, 1081 cheeseburger and fries 12341 fries. Wow, thank you. Kenapa? Dia nak banyak Dia nak 181 cheeseburger dengan 123,041 fries. Wow, Ush. of course. Of course. Can. Of course, can. Wait. I Wait. make it first. Please have a seat. Okay. Please have a seat. Can I get order please? Hello. What do you? Hello, yeah. Hello, welcome. What do you want? Do you like to order? Please have a seat. Have a seat kan? Kita bagi dia duduk dulu. Okay, dia dah duduk. And then macam ramai lagi dia. Oh, 8 minutes. Ramai kan? Okay, dia menu. Kita tulis dulu guys. Dulu dia nak apa. Okay, kita tulis dulu. Okay, we got everything in our. Can I have a sausage sandwich and bacon and beans? Alamak, bacon tak jual lah geng. Kita tak jual bacon geng. Tapi kita bagi dia daging biasa. Kita bagi daging lembu. Can I have sausage sandwich? Okay. Kita nak buat apa ni? Lagi. Dia lagi ada apa lagi order apa? Okay, Mochi, dia nak sausage sandwich dengan beans. Sausage sandwich dengan beans. Okay? Okay. Sandwich. Alright. Ramai kereta mewah orang tengok. Wah. Sausage sandwich dengan bean ya. Okay. Bye. Kita bagi dia. Okay, yang lain boleh duduk dulu. Boleh duduk. Mana? Which one? Ni. Yang ni. Sausage. This one. Dia nak daging. Dia nak daging bacon. Tapi kita tak ada bacon. Kita bagi je daging lembu tu. Daging kambing ke. Okay. Can I get hired? Ush. Oh, you. Dia nak bekerja dengan kita pula lah, Mochi. Sorry. Dia nak bekerja dengan kita lah, Mochi. Kita baru je buka ni dah ada orang yang nak bekerja dengan kita, geng.
Can I get hired? Yeah, Yeah, sure, yeah. sure. Okay, sure. You can change your clothes at our home. Kayak dia macam tu. You can change your clothes. You need to check. Ah, You need hello. Hello. change Hello. your outfit. Kita layan dia, guys. Kristen 12374. Let's go. Kristen. What? Have a seat. Have a seat. Have a seat, please. Okay. Yeah. What do you want? Lagi. Order. Let's go. Okay, kita bagi dia order tu. Okay, yang sana semua dah settle. Okay, Mochi dah settlekan dah, guys. Settle. Mochi dah settlekan, guys. Bagus lah, Mochi. Ni memang waktu petang-petang ni memang diorang semua dah lapar, Mochi. Jadi memang kalau tengok tu dah ramai, Mochi siap. Ada yang bawa anjing lagi. Lily namanya. Okay, kita order dulu, guys. Kita order dulu. Customer dah datang. Hello, welcome. Hi. Hello, welcome. Oh, that's a cute Lily. That's a cute Lily. Can I have sandwich? Okay, and you hi. Okay, please. Okay, yang ni seorang dia nak sandwich, Mochi. Dia nak sandwich. Yang baju hitam ni baju hitam ni dia nak sandwich. Lepas tu yang baju biru ni can I PS? PS tu apa? PS tu apa? Private server? Can I PS? Oh, tak tahu. Can I? PS. What is PS? Oh my god, so cute. Oh, dia pun cakap yang si anjing ni cute. Yeah, so cute. Yeah, that's a cute little dog. Alright. What I will wear? Just wear a suit. Okay. Macam gitu. Dia tengah cari pakaian, guys. Kita dah ada pekerja baru, guys. Tu situ. Okay. Okay, yang tadi tu dia nak wait, no. Wait. Nampak pelanggan lari, guys. Kita What happened? Tak tahu lah pelanggan lari. Tapi sekarang ni kita bagi dia sandwich. Dia nak terberak agaknya. Kita bagi dia sandwich dulu. Makan sandwich. Lepas tu kita bagi dia air green tea. Okay. Can I just have some ice cream? Yeah, sure. Ice cream. Dia nak ice cream Wait. Dia nak ice cream. What flavor you want? Kita ambil ice cream untuk dia. What Kita ambil ice cream untuk dia. flavor Alright. you like it? Ini ada ice cream untuk awak. Dia ada ice cream. Okay, here we go. You can makan beef Lily ya. What Tapi flavor you like macam tu. it? Okay. Yeah. Your ice cream. Thank you. Wah, dah dapat duit. Dapat duit. Nice. Dah kaya. Banyak. Okay. Jadi, Yay. hello. Jadi belum order lagi. Thank you so much. Dia macam dia nak sandwich tadi. Tapi tak apa. Dah. Ni Mochi dah bagi. Sandwich. Dah. Okay, dah. Okay. Hari ni memang penat lah Mochi. Okay, dia nak bayar. Thank you. Thank you. Hidup kita dah banyak dah kami. ni. Yeay. Kita dah kaya, guys. Kita dapat duit daripada dia, guys. Kita akan dapat duit. Thank you for coming. Siapa nama dia? Avantasi. Yeay. Kita dapat duit. Mana duit dia? Ini kita dah boleh bagi gaji dekat dia ke apa? Okay, kita boleh bagi. Since I'm richest kid in the town. Wow. Whoa. That's so many money. Thank you. Thank you so much. Please come again later. Macam tu. 100 trilion weh dia kata. Gila banyak weh. Oh my god. Oh my god. This is incredible. FZ yummy. Yummy. I'm done with this job. Already I'm done with this job. Okay. Here your salary. Okay. Bagi salary. Okay. Dia tak buat apa-apa pun. Tiba-tiba dia jadi ni dah habis cuti. Hello Sophia. Did you make the food? Hello, please take a seat first. We will
take your order. We will take your order. Maksudnya apa? Tolong ambil tempat duduk dulu dan kita orang akan ambil dia punya pesanan. Diorang nak makan apa. Okay, so yang ini kita boleh kemas dulu meja yang ini. Sebab orangnya dah habis makan. Kita kemaskan dulu. Okay, kemas. Alright. Okay, yang ini Sofia nak apa? Wow, It was delicious, weh. Dia Oh, cakap makanan delicious. dia sedap. That's cute. It was delicious. Sure. Yes, thank you. What do you want to order? Let's go guys. Apa yang awak nak pesan? Kita tanya kat Sofia ni. Thanks. Okay, terima kasih dia kata. Okay, sama-sama. Kita tanya dulu dia nak order apa. Okay, Mochi, pelanggan kita nampaknya dah makin ramai ni. Kalau tengok dekat luar tu, makin ramai tu. Dah sampai malam ni. Dah nak, penat kita hari ni. Wah. Dah nak malam lah. Itu dah nak malam lah. Penat kita. Okay, Sofia, a sandwich. Okay, dia nak sandwich please. Wait. Yes, sandwich. Okay, siapa nama dia? Sandwich. You want, you already finish. Aiden dah habis kerja. Lepas tu dia nak order pula. Dia nak order kat Mochi pula. Okay. Yang ni. Okay, yang ini siapa nama dia? Hi. You want order? Hi. What do you want to order? Let's go, kita tanya dia guys. Have a good day. Macam tu guys, kita layan customer guys. Easy guys. Tengok Mochi pun tengah layan customer. Lepas tu Uncle tengah ambil order kat sini. Kita tengok dulu dia nak order apa. I'm not hungry anyway. But I am not hungry anyway. So if you are not hungry, why you come here? Can I have pizza? Oh, dia nak pizza. Mochi ada pizza. Okay. Pizza? Wait. I take it. Pizza. Kita kat situ. Okay, in a minute. Maksudnya okay dalam sementara waktu. I'm full here. I would like to order 1, 2, 3, 4, 1 burgers and 500 fries. Gila. Ya. Kenapa? That's a lot. I'm full. Here's the payment. Thanks. That's okay, sure. a lot Only of a little money. Thank you, Sofia. Please come again. Macam tu. Kita buat kat rumah je. Mimi, let's go. Okay. Pizza Mimi. Oh, bye Mimi. Bye Mimi. Mana? Dia punya Mimi. Ada fries. Bye Mimi. Burger. Macam tu guys. Okay, pizza. Dia nak pizza Mochi pizza. Kita tengok dulu. Okay. Mochi tengah buat sekot. Dia nak banyak. Dia ni. Okay, kejap. Kalau macam tu Uncle settlekan pizza dia lah Okay. Pizza. Okay, kita bagi dia pizza dulu. Pizza yang dah buka ada guys. Ini dia pizza. Alright, kita bagi dia pizza. That is one set lah. Terus suatu set je kita bagi guys. Lepas tu kita nak cepat lari sikit kedai kita ni. Lepas tu kita bagi dia satu set air. Alright. Sure. Kita bagi terus banyak-banyak guys biar dia kenyang. Okay. There. Okay. Sekejap. Dia ni nak apa tadi? Okay, AMZ. That's that of pizza. Mati. Maksudnya kita bagi dia set pizza, siap air dan juga ada cookies. That's homemade pizza. Macam tu. Kita cakap kat dia. Pizza tu maksudnya homemade. Okay. Okay. Selamat menjamu selera. Maksudnya apa? Selamat menjamu selera. Okay, dia Mochi. Okay ke dia Mochi? Macam busy je. Okay. Dia terbayar. Wah, thank you. Wow, thank you. Dia bagi cakap dia terima kasih. Thank you for coming. Thank you. Thank you for coming. That was good. Wow. Wow. Tak tulis.
Cakap apa tu? I'm voting you 5 straw on internet. Cause that's gonna like my life. Oh lama. Apa cakap? Wow. I don't know. Mochi But I'm also so don't know. happy. Mochi also don't know guys. Uncle don't know. Mochi pun don't know guys. But it's okay. Thank you so much everybody. Thank So you. much everybody. Okay. Really And appreciate. sekarang ni. Macam tu. Kita really appreciate. Maksudnya kita sangat-sangat terima kasih dia bagi duit lagi guys. Thank you for the money. Thank you for the money. Okay, nice. Okay. Yeah, bye-bye. See you guys. Okay. Oi, dia jadi lelaki guys. Tadi dia perempuan guys, dia jadi lelaki guys. Tapi Sorry, we are close. sorry, we are close. Please come again. Please come again later. For Thank the you. next day. Macam tu. Oh, alamak, ada customer lain ke? Alah, sorry. We are close right now. Bye-bye. We are close today. Kita dah tutup. Thank Kita dah you. tutup Kita dah tutup. Lain kali nanti penatnya. datang lagi tau. Lain kali datang lagi kita orang tutup. Kita dah tutup. Oh, sorry. We are close. We are close. So we are close, sir. We are close. Sold out. Sold out, sir. Sorry, sir. Sold out, sir. Sorry. Kita bercakap gitu. Sold out. Alamak, tak boleh tulis. Sold out. Sold out, sir. Macam tu, guys. Sold out, sir. Sorry, sir. Please. Alright. Alright, dia kata. Aduh. Kita dah ramai sangat customer. Kita duduk dulu. Kita duduk dulu. Kita duduk. Kira. Okey, Mochi dekat Mochi ada berapa ringgit? Penat kerja hari ni. Sekejap, Mochi Mochi berapa kira. Berapa ringgit? Kita tengok dulu guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa banyak tu? Ush, Weh. banyak. Berapa banyak tu? 500. Untuk 500. sehari ni 500. Sehari sahaja kita mendapatkan RM500. Itu baru dekat Mochi guys. Dekat Uncle masih ada lagi guys. Dekat angka berapa? Dekat angka berapa? Yang ini je dah. Mak, dah. Ui, banyaknya. RM669 dah Mochi. Total Uncle punya maksudnya dengan Mochi dah RM1,169. Wow, kita kaya guys. Baru sehari kita buka Mochi. Kalau 5 hari kita buka, kalau seminggu kita buka, memang kita akan jadi jutawan nak. Okay, you can go back home. Okay, maknanya apa? Korang, awak boleh balik ke rumah. Please balik rumah dulu Kita orang nak kira-kira duit. Kita bagi dia gaji guys. Gaji. Gaji. Here your salary. Kita bagi dia gaji. Okay, good. Alamak, What ni is kucing. that? Apa tu? JC. What is that? It's so cute. We want to adopt you. Macam tu. Edop. Kita adopt dia guys. German Shepherd. Okay, dia punya. Ui, woof. Kita bagi dia makan. Okay, kita sediakan tempat anjing dulu Mochi. Tempat anjing dulu. Mana, Kita tengok dulu tempat anjing kat mana ada. Ada tempat anjing kat sini. Tempat anjing. Ni. Kita sediakan rumah anjing. Pacakkan dia. Kita sediakan rumah anjing kat sini. Ni ada rumah anjing. Kita adopt terus untuk dia. Kita terus adopt dia. Lepas tu kita bagi dia makan. Kita bagi makanan anjing kat sini. Alright. Nanti kita bagi. Okay, hari ni menu ikan menu ikan. Kita bagi dia menu ikan hari ni. Ikan. Alright, kita dapat anjing baru guys. Kita adopt anjing guys. Yeah. Gila, terus dapat anjing man. That is amazing. Wah, dia tengah mainan. We got a fish. I have a friend for you. You have friend for her. Dia ada kawan ni guys. Dia dah ada kawan. You got a besties. Today menu is a fried fish.
Right. Hi. Right. We Ish. are close now. Okay. Sofia datang lagi. Sofia betul-betul support kita orang punya business, guys. Betul-betul support, guys. Oh. Sorry. We already Alah, kita orang dah close. tutup ni. Tapi nampaknya ada lagi customer tu. Weh, dia duit. Weh, ada lagi seorang. 1, 2. Weh, what item ni? Oh, thank you. Oh, sorry sir. Oh, hello. Nak buka ke? Aduh, kita tak boleh. Kita kena tutup sebab kita belum hari yang esoknya. Hello. Itulah tu. We Not pagi yet. Not morning yet. we open in the morning later. Lantak lah. Not morning yet. Okay, kita ambil order. Okay, jom kita masuk rumah dulu, Mochi. Kita pergi mandi-mandi dulu. Kita tak tidur lagi ni. Aduh, kita nak mandi dulu. Mandi. We need Kita perlukan berehat. Kita perlukan rehat untuk bekerja. First. Oh, kita shower dulu, guys. Aduh, mandi kat belakang ni je lah. Tak boleh buka lah pintu. Ni sini. Mana? Roommate. Dah penat ni, Mochi. Kita nak kena Okay. tidur ni, Mochi. Jom kita tidur dulu. Salih baju Tidur. semua. Mandi jap. Jom tidur. Oh, penat, geng. Seharian kerja ni, geng. Aduh, dah settle. Settle dah semua. Okey, lepas tu kita naik atas. Mochi dah salih baju dah. Siap Buat mandi. buat audit. Oh, tengah audit lah. Mochi Okay. tengah audit, guys. Tidur. Okay, Mochi tengah tidur. Okay, kita tidur sini je lah, Mochi. Tenang sikit. Papa kejut je. Senang kejut. Okay. Okey lah, Mochi. Rasanya kita pun dah tidur ya. Dah pagi. Good morning. Good morning. Good Guys. morning. Tapi kan, guys, itulah, guys, kalau korang rasa nak tengok lagi kita orang Penatnya. berniaga dekat dalam Broadhaven ni, korang boleh komen kat bawah. Yes. Ya, hari ni kita orang dah untung banyak sangat, guys. So, Mochi, bolehlah tu outro sikit, Mochi. Okay guys, sampai sini je kita punya RP untuk Broadhaven. Alright, guys. So, thank you for apa watching. Konten Uncle and Mochi. Yes. Thank you, guys. Bye-bye. Jangan lupa tekan button like dan juga subscribe. Bye-bye, guys. Let's go. Bye, guys. Bye-bye. Bye-bye. Ooh.